Dalam video ini, saya akan tunjuk cara menggunakan data dari Atlasco untuk analisis tapak dan kajian reka bentuk. Kita akan lihat cara mencari set data, mengaktifkannya sebagai lapisan dan menggunakannya untuk analisis serta visualisasi sangat berguna untuk kerja seni bina dan perancangan bandar. Apa itu Atlasco? Atlasco ialah platform geospatial dalam talian yang membolehkan anda meneroka, memvisualiskan dan menganalisis data berasaskan lokasi secara terus pada peta. Ia menggabungkan imej satelit, data terbuka dan alat analisis dalam satu platform, tanpa perlu menggunakan perincian GIS yang kompleks. Pertama, log masuk atau daftar akaun. Selepas berjaya log masuk, buka paparan peta utama. Di sinilah semua lapisan data dan analisis akan dilakukan. Mari kita kenali antara muka Atlasco. Anda boleh gerakkan peta dan zoom seperti peta dalam talian biasa. Di panel sisi, terdapat lapisan, katalog, data dan alat analisis. Peta asas boleh ditukar kepada satelit, topografi atau paparan vektor ringkas mengikut keperluan. Untuk menambah data, buka katalog data. Di sini anda boleh mencari set data seperti kepadatan penduduk, gunung tanah, bangunan, jalan raya, iklim atau data dalam alam sekitar. Pilih set data dan klik tambah atau aktifkan untuk memamparkan pada peta. Data tersebut akan muncul seperti lapisan baharu. Anda boleh menghidupkan atau mematikan lapisan serta melaraskan ketulusan untuk membandingkan beberapa data pada masa yang sama. Sekarang, kita gunakan data ini untuk analisis tapak. Zoom ke lokasi projek anda dengan menggabungkan beberapa lapisan seperti jalan raya, bangunan, topografi dan data persekitaran. Anda boleh memahami kekangan dan potensi tapak. Ini sangat berguna pada peringkat awal reka bentuk apabila keputusan pantas perlu dibuat berdasarkan konteks tapak. Atlasco juga menyediakan alat analisis asas. Anda boleh mengukur jarak dan keluasan, menapis data atau membuat perbandingan visual. Walaupun tidak sekompleks GIS desktop, ia sangat pantas dan berkesan untuk membangunkan konsep dan perbentangan. Untuk pelajar seni bina dan perancangan, fokus kepada kejelasan. Jangan letak terlalu banyak lapisan pada satu peta. Pilih hanya data yang menyokong naratif reka bentuk anda. Apabila siap, anda boleh mengeksportkan peta, mengambil tangkapan skrin atau berkongsi pantuan. Visual ini boleh terus digunakan dalam papan reka bentuk, laporan atau pembentangan. Itulah tutorial ringkas tentang penggunaan data di Atlasco. Dengan lapisan data yang sesuai dan analisis yang jelas, anda boleh menukar data dan mental kepada input reka bentuk yang kuat. Terima kasih kerana menonton.